Hai semua, mari kita belajar menulis perenggan yang pendek dan mantap. Dalam video ini, kita akan belajar cara menulis satu perenggan bahagian C. Kita akan tulis tentang cara-cara menunjukkan kasih sayang kepada adik angkat. Mudah je, ayat pun tak panjang. Jom kita mula. Sebelum tu, murid-murid perlu tahu peraturan pemarkahan. Untuk menulis penulisan, murid-murid perlu nyatakan idea, huraian dan contoh. Jawapan harus ada sekurang-kurangnya 2 idea berdasarkan grafik. Huraian dan contoh lain yang berkaitan akan diterima. Seterusnya, mari kita kenal pasti kehendak soalan. Soalan ini mahu kita tulis tentang cara-cara. Apa itu cara-cara? Cara-cara sama dengan langkah, usaha atau tindakan terhadap sesuatu perkara. Kemudian kita kena tahu penulisan ini tentang apa. Penulisan kita adalah tentang menunjukkan kasih sayang kepada adik angkat. Bentuk jawapan adalah dalam satu perenggan pendek sahaja. Jangan lebih 50 patah perkataan ya. Seterusnya, mari kita lihat idea yang telah diberikan untuk soalan ini. Daripada grafik, terdapat 3 idea yang diberikan iaitu meluangkan masa bersama-sama, saling menghormati dan memberi sokongan. Ingat ya murid-murid, kita perlu tulis sekurang-kurangnya 2 isi utama. Murid-murid boleh pilih idea yang mana yang senang untuk dihuraikan. Ini adalah contoh cikgu. Mari kita lihat idea pertama dahulu. Idea pertama ialah meluangkan masa bersama-sama. Mari kita fikir bagaimanakah cara untuk meluangkan masa bersama adik angkat. Apakah contoh aktiviti yang boleh dilakukan bersama-sama? Cara untuk meluangkan masa bersama-sama adalah dengan melakukan aktiviti yang disukai bersama-sama. Contoh, bermain sukan dan mengunjungi tempat-tempat menarik. Berikut adalah contoh untuk idea pertama. Antaranya, meluangkan masa bersama-sama mereka dengan melakukan aktiviti yang disukai bersama-sama. Contohnya, bermain sukan dan mengunjungi tempat-tempat yang menarik. Sekarang, mari kita lihat untuk isi kedua pula. Cikgu ambil idea memberi sokongan. Cuba murid-murid fikir, bilakah masa yang paling sesuai untuk memberi sokongan? Apabila adik angkat menghadapi masalah, apakah yang boleh kamu lakukan? Masa yang sesuai untuk memberi sokongan adalah semasa mereka sedang menghadapi cabaran dan masalah. Kita boleh memberi nasihat atau menjadi pendengar yang baik. Berikut adalah contoh untuk idea kedua. Selain itu, memberi sokongan kepada mereka semasa menghadapi cabaran dan masalah. Contohnya, memberikan nasihat atau menjadi pendengar yang baik. Bagus murid-murid, selepas membuat draft, mari kita tulis perenggan pendapat kita dengan lengkap. Terdapat pelbagai cara yang boleh dilakukan untuk menunjukkan kasih sayang kepada adik angkat. Antaranya, meluangkan masa bersama-sama mereka dengan melakukan aktiviti yang disukai bersama-sama. Contohnya, bermain sukan dan mengunjungi tempat-tempat yang menarik. Selain itu, memberi sokongan kepada mereka semasa menghadapi cabaran dan masalah. Contohnya, memberikan nasihat atau menjadi pendengar yang baik. Wah, tahniah murid-murid. Kalian telah berjaya membuat satu penulisan perenggan yang lengkap. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya.